Masih hangat diperkatakan oleh netizen-netizen di luar sana tentang kes viral hibah 1 juta yang telah dicabar di Mahkamah Sivil. Tapi bukan benda tu yang kita nak bincangkan hari ini. Apa yang lebih membimbangkan, ramai netizen yang tengah ajak untuk tamatkan hibah takaful masing-masing. Betul, pilihan kali ini adalah di tangan korang. Cuma saya ada beberapa pandangan. Ini sekadar pandangan je. Tak kisah korang nak tulis apa dekat ruangan komen, ini pandangan saya. Yang pertama, hibah takaful yang tengah dicabar tu, belum lagi ada orang kata apa penyelesaian terakhir dia. Kesudahan terakhir dia belum sampai lagi. Yang kedua, dah berapa banyak kes hibah takaful sampai kepada waris, menjadi manfaat kepada waris, dan waris-waris yang telah terima hibah takaful ni, tak kisah nilai dia apa, 1 juta pun kita pernah dengar, 2 juta pun kita pernah dengar, ratus ribu banyak kali kita dengar, ianya menjadi manfaat untuk kelangsungan hidup waris-waris yang terdahulu yang telah terima hibah takaful. Yang ketiga, hari ni isu dia orang suruh tamatkan hibah takaful disebabkan satu kes dicabar di Mahkamah Sivil. Adakah ini disebabkan hibah takaful tu sendiri ataupun sikap tamak keluarga? Korang netizen yang bijak, korang pandai untuk menilai part-part yang macam ni kan. Paling penting sekarang ni, siapa yang ada hibah takaful, cek balik. Korang ada tak letak apa nama dekat dalam polisi ataupun sijil hibah takaful korang tu, dan ianya adalah penama sebagai wakil ataupun penama sebagai penerima. Sebab ada kalanya orang tersalah isi, dia isi dekat situ sebagai wakil ataupun dia orang panggil apa, wasi. Kalau saya salah, tolong betulkan. Dan satu part lagi, dia namakan sebagai penerima hibah tu mengikut persen yang diberi kat situ, 100% ke 50% ke, depends kepada korang punya sijil. Jangan biarkan emosi netizen menentukan keputusan keuangan anda. Korang yang rancang keuangan korang, depends pada korang, sebab ramai dah penerima hibah takaful yang dah mendapat manfaat, meneruskan kelangsungan hidup dan lain-lain lagi. Satu kes bukan alasan untuk tamatkan semua hibah takaful. Buat hibah tak salah, pastikan ada ilmu dan pastikan cek dengan ejen korang betul-betul apa yang korang isi dekat dalam permohonan hibah takaful korang.